Nyuruk. 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 Game ni tak ada spell. Hai, Assalamualaikum. I'm Joho Gamers. Welcome back to my channel. Okay guys, untuk video kita pada kali ni, Ira, Zio dan member baru kita iaitu Khairul. Kita orang akan main game Roblox Peta-Peta. Game ni game horror yang seram tu, yang paling seram tu. Apa ni? Khairul kata dia pernah main. Dia kata dia trauma main game ni. Jadi Ira nak tengok betapa seramnya game ni. So Ira heret Zio sekali. Ira tahu dia tak suka game seram, tapi Ira heret dia. Sebab ni Yam-Yam tak ada, jadi kita tak cukup. Macam Ira tak nak lah takut seorang-seorang. Kita ajaklah dia orang juga kan untuk takut. Biar dia orang kena sekali. So korang nak tengok video ni best ke tak, korang kena tengok video ni sampai habis. Okay, so tak apa buang masa, let's go. Pergi mana ni? Laju je jalan. Korang kat mana ni? Hello guys, Zio buat apa tu? Apa ni? Barang COD siapa ni? Tak payahlah kisah barang COD siapa ni. Ambil lah satu. Ira tu juga barang apa yang best. Kalau korang ada dengar orang menjerit ke apa, dengar macam jerit-jerit, itu adik-adik Ira je. Sorry je, diorang tengah main kat luar. Okay, clues to escape from peta-peta. Find the box. Ira tak boleh baca lagi. Tak apalah, Ira tahu find the box je. Okay, you've joined. Okay. First, kita ikut anak panah ni. Jom. KSB Khairul got the key. Oh, Khairul dapat key. Khairul dapat kunci. Okay, jom Zio, ikut anak panah. Okay, lari sikit. Apa tu? Sekejap, Zio ni mana ni? Easy je ni. Easy betul Jangan Cik Ira cakap takut. Okay. Okay, hide in closet. Okay. Apa tu? Boleh keluar ke? Press the in the hallway, to the hallway, hide in closet. Okay, the off door has been activated. Find the safe, find the paper with the code, find the box. Tu je ke? Wow, easy. Memanglah easy. Khairul pernah main. Okay. Next. Find the search. Cari tu. Ini duit. Kita buka satu-satu ni. Okay, atas ni ada apa-apa? Cak, duit. Boleh lah. Apa tu? Main macam mana? Loh, tadi tak baca tips ke? Oh, ni tu. Jom. Main macam mana? Main je lah macam mana pun. Ira tak tahu. Okay, kat sini tak ada apa-apa. Yang ni mana Zio? Okay, Khairul jom. Okay, kita korang janganlah pergi tiga-tiga. Kita kenalah berpecah. Okay, kat bawah ni tak ada apa-apa. Bawah ni tak ada apa-apa. Dan laci. Tak ada apa-apa. Kosong juga. Okay, korang. Apa tu? Sama warna merah tadi. Macam warna merah tadi. Okay, tak apa. Sambung. Wallah, almari roboh. Okay. Ya Allah, kurang ni. Masing-masing nak cari juga. Okay. Open the safe with code paper. Keyword dia apa benda tu? Apa ni? Oh, ni. Open the safe with code. Open the safe. Mana safe dia? Itu dia punya code. Sabar jap. Tu dia punya keyword. Code pula. Found the code. Ira found the code tadi. Kenapa Ira tak boleh ambil?
Okay, search dulu. Sekejap Ira nak tengok dalam ni ada apa-apa ke. Kot lah ada apa-apa. Tak ada Okay, Zio. Mana Zio? Tak ada. Okay. Khairul mana Khairul? Hilang dah. Get the key. Open. Got the key. We got eaten by peta-peta. Jap. Khairul kena makan. Zio. Tu. Okay. Khairul kena makan. Khairul. Nyorok. Game ni tak ada spender. Masuk. Okay. Oh, ada adik Zio. Okay. Okay, kita ada tambahan player je di sini. Boleh kita takut sama-sama. Macam tu. Find the box, get the key. Okay, level 1. Kita sampai level 2 je tadi. Okay. Speed run. Okay, go. Okay, go. Okay, stamina tak ada. Sabar. Adik Zio mana adik Zio? Panggil dia. Kita gimana sekarang ni? Okay, kejap. Nanti stamina tak ada. Hoop. Open the box. Okay. Settle. Hide in closet. Cepat. Open. Okay. Okay, masuk lah. Okay. Activate the OFU dah. Okay. Selamat. Find the box, find the safe, find the paper. Okay dah. Level 2. Okay, so far so good. Okay, find the box, find the safe. Okay, go. Berpecah. Bukan bilik ni. Bilik ni ke? Bukan. Bukan bilik ni. Okay, go. Kita laju. Okay, bukan. Ni. Duit. Okay. New staff memo. Ada tangga atas lah. Found the box. Find the safe. Sekejap. Ira ni atas dulu. Okay, korang. Ira kena buka chat nanti takut dia tu. Okay. Ni tak ada apa-apa. Kita tinggal je Zio dengan adik dia tu Aduh lah. Okay. Speed run. Find the safe, open the safe with code paper kat bawah. Zio mana Zio? Get the key. Haru got the key. Got the key. Lepas tu buat apa? Okay, kejap. No. Open the box. Bro, open the box. Okay, box mana? Okay, tak ada apa-apa. Apa tu? Cii. Baru level 2, belum level 3. Tu belakang tu, pergi belakang tu. Tu. Ofuda to the halfway. Ofuda tu apa sebenarnya? Betul? Play the Ofuda to the hallway. Letak. A few moments later. Okay, level 3. Okay, Ira dah kembali. Okay, speed run. Kenapa warna merah ni? Wow, apa tu? Bunyi apa tu? Ira takut. Apa tu? Sekejap. Sabar, apa tu? Kenapa warna merah? Risau lah. Nak speedrun sangat jangan macam ni. Okay, cari belah sana. Go. Okay, ada duit. Lepas tu kita ada apa ni? Tak ada apa-apa. Ni. Kita search satu-satu. Tak ada. Okay. Ni apa? Lampu. Okay. Sabar, takut. Okay, buka.
Find the hole in the evil room. What do you mean evil room? Uish, tak tangan. Oh. Watch the hole and avoid an evil. Watch the hole. Watch the hole. Watch. Okay. Avoid. Watch. Avoid. Okay, sabar. Open the safe with code paper. Find the safe. Okay, jom. Zio. Kita kena cari safe sekarang ni. Awal Khairul jumpa safe. Laju dia tu. Sabar. Okay. Get the key. Ambil key. Ambil kunci tu. Ambil. Okay, jom. Open the box. Okay. Bukan. Depan lagi. Pecah. Apa tu? Petak mana-mana je lah. Oh, kena tak depan dia ke? Faham. Level 4. Ira tak baca. GG. Okay. Speedrun. Target yellow doll. Oh, kita kena cari patung. Okay. Dah cari kat sini. Alah. Okay. Okay, kita ambil ni dulu. Kau buat tu cepatnya kau jumpa. Khairul ni MVP betul lah dia ni. Pandai. Korang tak nak ambil duit ke? Apa Fanshira ambil duit ni sebenarnya? Tak apalah. Kita fokus ke objektif kita. Betul? Repair. Need the doll head. Kepala. Oh, boleh nyuruk. Okay. Boleh nyuruk bawah meja. Baiklah. Okay. Sekejap. Dia ada ke? Got a blue doll. Kira ni asyik nak nyuruk je. Tak ada apa-apa lagi. Sabar. Okay. Okay, cari sebelah sini dulu. Tak ada apa-apa. Asal makin gelap ni. Ira tutup flashlight ke macam mana? Tak ada apa-apa lah. Okay. Ira turun bawah dulu. Berani betul Ira ni. Okay. Duduk sini dia. Takut. We got 5 dolls. Okay, 5. Tu. Sebaik Rosen. Well, Zio dengan doktor dah mati ya. Okay. Get the doll head. Okay, kita ada tips dia. Kalau nak rasa ada benda tu, tu warna merah tu. Warna merah. Hai baca. Okay. Okay, suasana dia akan tu berubah jadi merah ya. Okay. Mana Khairul? Allah Akbar. Okay, tak ada apa-apa. Ira tak nampak ni. Sabar. Okay. Okay. Repair the doll pula. Sekejap. Repair the doll. Dah stamina tak ada. Tak nak. Okay, Ira dan Zio sahaja main untuk kali ni sebab adik Zio entah gimana. Lepas tu Khairul hilang. I don't know lah. Tak tahu lah diorang live ke tak. So Ira cakap dengan Zio, jom challenge diri kita main 2 orang je. Sebab kita orang mati je kan tadi. Asyik Khairul je yang lead. So kita try buat
masih buat sendiri. 2 orang je. Okay. Challenge. Okay, skip. Okay, level 1 Okay, let's go. Open. Get the key. Okay, let's go. Jom. Pergi mana ni? Sekejap. Stamina. Open. Klik ni. Okay. Ini box. Hold the key. Lepas tu gimana ni? Hai. Just the... Sekejap. Nak pira kali. Okay, Ira baru tutorial. Adalah. Tak, Ira sebenarnya tak tahu tau letak benda tu kat mana. Baru tutorial kalau. Jom kita try dia sekali. Ira sebenarnya tak tahu sebenarnya yang biasa Khairul yang buat benda tu. Jadi tadi Khairul letak kat lantai. Oh, kat lantai. Oh, okay. Ke dinding. Ira rasa kat dinding ada mata tu lah. Sebab dia kata kat belah koridor tu. Ira try lagi sekali Sorry Dozio. Ira pergi sorok dalam tu. Patut dia yang sorok. Okay, tak apa. Jom. Aspiran. Asal letak kat sini ni. Kan Tak apa. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Find the box. Open the box. Place off the hallway. Hide in closet. Zio dah. Alah Zio ni. Dia tak masuk. Okay, Zio silakan buat kerja. Okay. Boleh buat kerja ke tak tu? Hello? Oh my god. Activate lah benda tu. Zio buat apa? Betul? Activate lah. Weh, macam mana ni? Ning. Activate the Ofuda. How to activate it? A few moments later. Dia macam nampak something tadi. Sabar jap. Ni. Okay, sekejap Alamak. Aku dah aktif pun. Macam mana boleh aktif Kita kena ambil benda tu kot. Okay, fine. Macam mana Zio buat? Aduh lah. Okay. Start cari benda tu. Start. Okay. Level 1. Ni level kedua. Okay, go. Kita cari ni duit. Tak ada apa-apa. Okay, sekejap tak ada stamina pula. Okay, buka pintu ni. Astagfirullahaladzim. Kau dah kenapa kat situ? Kenapa? Main game lah. Found the code. Okay, Ira dah found the code tu. Okay, betul. Okay, jap. Sabar. Ni Zio dah masuk tadi. Kod dia tu, kod
Get the key. Lemak. Jom. Ada ke tak tu? Ada ke tak? Tak ada. Okay, sabar. Tak apa-apa je. Zio kat mana tu? Alah, Ira tak ada tu. Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. Okay. Tu. Okay. Go open the box. Okay, Ira nak tengok macam ni Zio buat. Okay, ambil benda tu. Okay, letak kat lantai. Letak. Okay. Activate the OFU dah. Activate. Oh. Dia kena activate bila peta-peta tu ada. Faham. Okay, jom. Ini yang Ira asyik mati tu. Level 3 ni. Okay. Ni apa benda? Ni duit. Search. Tak apa-apa. Okay. Yang ni. Ui. Okay. Tak apa-apa. Find the hole in the evil room. Sabar. Jangan risau, saya jumpa. Watch. Okay. Ira tak suka jump scare dia. Okay. Watch the hole again. Okay. Tu. Cepatlah keluar. Dah. Cukup je. Okay dah. Open the safe with the code paper. Open the safe. Open the safe. Sekejap. Ini ada box. Okay. Kita ada 2 box. Alah, dia ada lah. Astaghfirullahalazim. Ya Allah. Innalillah. Astaghfirullah. Mana dia? Okey, mantap kali. Okey, dah. Jimat Robux je. Ni, macam mana ni? Kenapa Ira macam ni? You will... Kenapa dah tak boleh gerak ni? Kenapa tak boleh gerak? Spawn je lah. Macam mana ni? Let me die. Kat belakang ni. Wah. Ira invisible ke macam ni? Besar tu. Uish. Okay lah guys, sampai di sini saja video kita pada kali ni. Hopefully korang enjoy lah video ni. Okay, Ira minta maaf kalau game ni bosan ke apa. Okay, sebenarnya Ira suruh cerita macam mana perasaan Zio dalam game ni. Tapi dia kata nak cerita macam mana. Okay Zio, cerita je macam mana. Okay, sekejap. Basically game ni tak seram pun. Betul tu, Ira setuju game ni tak seram pun. Well, game dia macam cuma puzzle je tu lah, susah. Dia macam memeningkan kepala kita. Lepas tu asyik kena tangkap je. Kena masuk dalam lemari lah, kena masuk dalam tu lah, cari box lah, cari code lah. Macam tu lah. Well, game ni bagi Ira memang challenging lah gitu. So macam boleh uji kita punya minda apa semua kan. So Ira harap korang enjoy lah video ni. Okay, so jangan lupa untuk like, subscribe, comment and share video ni pada kawan-kawan. Okay, itu saja. Okay, itu saja. Dan jangan lupa turn on notification dekat phone korang tu supaya korang dapat video, dapat information tentang video baru Ira. Okay, so bye. Assalamualaikum. Bye bye.